Peminat Chinese food kena try sini. One bowl lamian noodle Lanzhou, China. Kedai masakan Chinese Muslim halal, terutamanya mi tarik lah. Kita orang terus datang serbu. Tak tahu nak order apa, jom tengok sampai habis. Kita orang order ni, jom review semua. Kita start dengan basic dulu. Beef noodle yang ni memang sedap. Rasa broth beef tu memang rasalah kat tekak dengan mi dia tu. Tak boleh makan beef, ambil chicken. Sama juga broth tu lalu kat tekak. Memang refreshing. Air lemon ni memang kena try. Dalam tu ada cari-cari buah-buahan. Experience dia memang unik dan memang menyegarkan lah. Lamb skewer dia ni, rempah hitam putih, memang juicy. Saya suka yang macam ni. Untuk peminat organ, korang kena try lah lamb offal dia. Rasa sup dia memang kuat banding lain. Dalam tu ada macam-macam, termasuklah favourite organ saya, perut. Ni hand pull lamb, lembut. Sesuai dengan orang yang memang nak rasa kambing yang light-light ya. Lembut, sedap. Peminat sup kambing, ambil sup kambing ni kalau nak rasa Chinese punya soup style. Menarik. Dia memang ada rasa refreshing tu. Gandingkan dengan roti gebu ni. Ni specialities dia, fermented yogurt. Sedap. Dia yogurt cuma ada macam perisa savory tu. Kena try. Memang kenyang, memang kembung. Apa-apa next time bro.